Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hazrianti binti Hashim, Guru Kanan Kemanusiaan daripada SMK Sultanah Asma. Di sekolah kami, himpunan ada pelbagai jenis himpunan diadakan. Selain daripada himpunan rasmi, terdapat juga himpunan yang dipanggil sebagai himpunan puteri, yang mana himpunan ini diuruskan oleh ahli-ahli pembimbing rakan sebaya iaitu PRS. Jadi sebagai pengurusan, saya rasa himpunan ini puteri ini sangat bagus sebagai pendederahan kepada ahli PRS untuk mengasah bakat mereka. Bukan sekadar memberi peluang ahli-ahli PRS untuk menguruskan sesuatu majlis, tapi di sebalik himpunan ini, saya dapati himpunan ini dapat melatih kepimpinan dan juga keyakinan diri para ahli PRS, sebab di mana ahli-ahli PRS telah diberi peluang untuk bercakap dalam himpunan ini, berucap di khalayak ramai, dan di sini saya dapati mereka juga dapat mengasah keberanian, kemahiran komunikasi mereka di antara sesama pelajar, dan juga akan melatih memberi keyakinan diri di masa akan datang. Dan himpunan ini juga saya dapati dia dapat mewujudkan suasana mesra di kalangan pelajar dan juga rakan sebaya ni, ahli-ahli PRS, sebab himpunan ini diuruskan oleh di kalangan pelajar, jadi ia mudah diterima dan difahami oleh rakan-rakan yang lain kerana pendekatannya yang lebih santai dan juga relevan. Dan pelajar-pelajar lain juga akan lebih menghargai dan memberi perhatian semasa himpunan ini dijalankan. Selain itu, saya dapati himpunan puteri ini juga dapat menanamkan budaya kepimpinan di kalangan ahli-ahli PRS sejak dari awal lagi, sebab pelajar akan lebih bersedia untuk memikul peranan yang lebih penting di masa yang akan datang. Jadi sama ada di mana suatu ketika nanti mereka sendiri yang akan menjalankan tanggungjawab di dalam sesuatu organisasi dan juga jabatan-jabatan bila mereka melangkah ke alam kerjaya nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Amdini. Saya seorang daripada unit Jemaah Disiplin Pelajar. Pada pandangan saya, daripada pendapat saya sendiri, saya berasa sangat kagum melihat seorang pembimbing rakan sebaya dapat mengendalikan sesuatu perhimpunan dengan baik. Mungkin pada awalnya mereka agak kekok dari segi cara bekerja, namun setelah diberi tunjuk ajar, setelah beberapa kali mengendalikan perhimpunan, mereka dapat mengendalikan perhimpunan puteri dengan baik. Kebiasaannya di sekolah, unit Jemaah Disiplin Pelajar yang akan mengendalikan sesuatu perhimpunan. Tetapi untuk perhimpunan puteri, ianya memberi ruang kepada unit pembimbing rakan sebaya untuk mengendalikan sesuatu perhimpunan. Jadi di samping dapat memupuk semangat kerjasama antara mereka, mereka juga dapat melatih diri mereka untuk mengendalikan sesuatu majlis, contohnya perhimpunan, dengan baik. Mereka dapat belajar cara untuk mengacarakan sesuatu majlis. Mereka dapat mengetahui cara untuk mengendalikan protokol majlis dengan baik. Sebab kebiasaannya di perhimpunan pagi akan dikendalikan oleh unit Jemaah Disiplin Pelajar. Jadi bila wujudnya perhimpunan puteri ini, ianya dapat memupuk semangat kerjasama, serta mereka juga dapat mengasah keyakinan diri mereka untuk mengendalikan sesuatu majlis dan juga berinteraksi dengan semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. Nama saya Naina Wahisha binti Muhammad Nazir dari PRS Angkatan 3. Pada pendapat saya, perhimpunan puteri ni banyak beri impak kepada saya sebab dari dulu saya tak pernah jadi MC dan saya tak ada keyakinan untuk cakap kat depan. Tapi bila ada perhimpunan puteri ni, saya jadi ada keyakinan untuk cakap kat depan. Lepas tu, selain daripada itu juga, saya menyampaikan macam-macam info tentang stres, tentang dada, buli dan sebagainya kepada pelajar-pelajar lain untuk dia pertamakan ilmu pengetahuan itu. Lepas tu juga,
Waktu perhimpunan puteri ini berlangsung, kami sebagai PRS ada bantu JNT untuk tolong PA sistem apa semua. So dari situ kami daripada tak pernah bercakap dengan sesama kami jadi bercakap dengan each other sebab kita orang tolong each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Megat Sarah binti Muhammad Mahadar, pelajar tingkatan 2. Saya ingin memberikan pendapat saya. Pada pendapat saya, perhimpunan puteri ini terdapat kelainan. Seperti di sekolah rendah, kita dapat melihat perhimpunan mingguan selalunya diurus oleh guru-guru dan pelajar sekolah. Apabila masuk di alam menengah, saya dapat melihat perhimpunan puteri ini diuruskan oleh pemimpin rakan sebaya. Saya amat kagum dengan pemimpin rakan sebaya kerana telah berusaha dan memberanikan diri untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Saya harap perhimpunan puteri ini dapat diteruskan pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zina Zafira binti Syamul, murid tingkatan 3, wakil murid biasa. Pada pendapat saya, perhimpunan puteri ini banyak memberi kebaikan kepada kita. Bagi saya, perhimpunan puteri ini perlulah diteruskan kerana banyak kebaikan dan impak yang baik yang kami dapat. Bukan sahaja kepada saya, tetapi rakan-rakan saya juga mendapat kebaikan impak yang baik.